Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to Darkcast, podcast paling dark. Langgar tetap langgar, benar tetap benar. Guys, kita sekarang bersama Abang Saiful Apek. Bang, welcome back. Yeah, thank you. Terima kasih. How are you, bang? I am Abang Saiful Apek, and who are you? I didn't introduce myself. Yes, you did not. Oh, sorry guys. Nampak tak dark tak podcast ni? Dark tak? Sampai saya pun tak tahu mana nak pergi sekarang ni, mana mencari diri saya sendiri. Pasal ladies and gentlemen, tukang batu and tukang simen, Batman and Spiderman, dan juga tukang-tukang tulis komen. Ni pasal tulis komen ni saya nak cerita sikit. Nanti dengan abang saya akan cerita sikit bang, benda ni tulis komen. But guys, my name is Serberval from Darkcast. Bang, macam saya cakap tadi, welcome back. Yes, thank you. Banyak benda bang saya nak cerita bang. Banyak sangat benda yang saya nak bertanya. Dan bukan saya seorang bang. Orang-orang yang saya tak tahu lah. Patutnya dia orang beribadah bang. Patutnya dia orang pergi buat sembahyang tarawih semua kan. Saya tak tahu, banyak betul komen-komen. Banyak betul soalan bang. Banyak kemuskilan. Tapi kita kena tetap, I try to be on track bang. I try to be on track. Which comes to my next question lah. Okay. How are you bang? Alhamdulillah, sihat berkat doa semua rakyat Malaysia, mereka-mereka yang menyokong saya, menyayangi saya. Alhamdulillah masih sihat. Alhamdulillah. Dan harap Serberval pun sihat kak. Alhamdulillah bang. Always good to see you. Always good to see you. Yeah. Now bang, I have to ask you few things yang ada in my mind, especially after the few episodes and few parts that we did. I nak tahu Abang Saiful Apek masa cerita dengan, I know you cerita pasal apa namanya, the coin of the word Apek tu dengan Akak Oji, Oji, and from there kita nak fast forward to zaman kegemilangan bang. Okay. Not like bukan like from rag to riches. Almost like that bang. Almost like that. Can you bring me that experience? Okay, kalau nak cerita pasal the peak moment lah, where it all started, rasanya masa bersama dengan kumpulan senario tu sendiri memang peak lah. But since kalau kita nak fast forward, it was 2002 lah. Masa bukan kata saya meninggalkan kumpulan senario ataupun meninggalkan stesen televisyen tu sendiri, cuma saya tak renew kontrak saya on a few reason lah. Mungkin saya pernah cerita, tapi tak apa, saya nak recap juga. Sebab kisahnya, kalau saya nak cakap, masa tu memang saya nak renew. Sebab masa tu saya sign up untuk 5 tahun. Right. So bila nak sign up 5 tahun tu, maknanya saya bersama dengan Yasin lah. So oleh kerana masa tu kontrak Yasin telah dihentikan atas sebab-sebab tertentu. Ni kita boleh cerita ke? Boleh. Kita boleh merungkai ke kenapa dia diberhentikan? Pasal ni pun macam hot juga. Ya, betul. Ni. Tapi nanti dululah, kita simpan untuk yang sebab hari ni kita nak cerita saat-saat gemilang tu. Right. Yes. Where di mana kemanisan tu bermula. Jadi bila saya cakap saya boleh sambung kontrak ni, tapi dengan syarat bawa masuk balik Yasin. Itu je syarat saya. It was never about the figure, the numbers, the terms or whatever it is. Dan oleh kerana polisi stesen TV ni, bila melibatkan sesuatu yang memang tak boleh, jadi macam mana pun mungkin saya rasa macam tak ada toleransi lah. Kadang-kadang kita mengharapkan courtesy ataupun budi bicara kan. Kadang-kadang kita ada budi bicara, memanglah kan. Tapi oleh kerana tu saya menyifatkan, sebab mereka tu gegasi,
Kalau gergasi tak boleh tolong semut, biar semut tolong semut. So oleh kerana itu juga saya mendapat blessing ataupun restu daripada ahli-ahli senario yang lain. So tak ada isu, maksudnya kami internally bergaduh ke, tengah tegang ke, tak ada. Jadi masa tu sendiri pun Wahid, Azli dengan Lampet-Pet cakap tak apa. Kau you fly dia cakap. Abang ni cakap macam ni macam nak being humble je bang. Tak, abang tengah cerita pasal, saya nak cerita pasal abang tengah high kan bang kan. Tengah macam at the peak of your this one kan. Tapi moment, they are the one who actually tapi moment tu macam mana saya nak cakap benda tu jadi treasure. Right. Sebab macam mana nak cakap mungkin ketika tu saya dah ada nama dah, tapi bersama kumpulan lah. Ini orang cakap nak spread the wing ni sorang-sorang ni. Right. Kan dia macam gamble pun ada. Kan sebab saya rasa sebenarnya like sejujurnya dan seikhlasnya kenapa gelak? Sejujurnya dan seikhlasnya saya rasa macam saya dah selesa lah dalam kumpulan ni. Dan tak ada terfikir macam nak pergi solo. Sebab kita tengok kalau macam especially band lah kan, kalau kita cerita pasal band ni selalu bila vokalis keluar habis. So basically lah macam dalam senario ni sendiri kita tak ada ketua. Dia maknanya kalau siapa tak ada pun dia still boleh jalan kan. So saya rasa macam ini adalah satu titik permulaan yang saya rasa saya tak boleh nak nafikan bahawa dengan restu dia orang ni membuatkan saya berlapang dada lah. Maksudnya tak dah berat sangat nak keluar kan. Macam rasa macam kalau orang tak tahu cerita macam kau ni betray kau punya group lah. Kau ni khianat, kau dah meletup, kau naik, kau belah macam tu je kan. So langgar tak langgar, benar tak benar. So ini kisah sebenarnya lah, kalau mungkin ramai tak tahulah. Tapi bang, sekarang zaman internet bang. Abang punya cerita ni mungkin 10 years ago, 15 years ago, but now you are a scenario union, you are still together, you are still happily, everybody's like, faham tak? Macam kalau lah jenis macam viral dulu-dulu lah zaman 15-20 years ago kan. Macam the result is like tak ada benda pun tu kau bising je. Tengok sekarang we are still there, we are still, to me scenario macam legacy. Macam satu legacy. Macam tak kisahlah siapa yang ada kat situ, but you have to keep that legacy. Betul. And you carry it well. And alhamdulillah lah. So macam saya cakap lah, it's not about how we start, it's about how we finish. Steady. So it's a progress. And for me, progress is pain lah. No pain no gain. So that was my first step lah. Bila saya keluar and saya bergerak sendiri, dan masa tu memang tengah trending tau. Masa tu telemovie VCD. Yang first trending. Telemovie trending tu dia tak keluar kat TV. So diorang ni independent lah, senang cakap kan. Kadang-kadang yelah bila saya pergi masa tu kan pasal malam, kadang toke saya offer, bos ni ada cerita baru. VCD pirate ni, dia nak jual kat saya ni. Kan saya cakap, ini cerita apa? Ini cerita bagusnya, ini itu sungka. Saya ambil VCD tu, saya taruh sebelah saya kan. Ayah, oi, you itu lakonnya orang ah. Sorry bos, saya cari makan. Relax, tak ada hal. Dia macam rasa bersalah sangat kan. So the first was itulah champion lah. Cerita pasal snooker kan. Itu was the first attempt lah. Dan di situ juga saya baru berjumpa dengan arwah Bok Kuman lah. Sebab arwah Bok Kuman ni, saya jumpa dia daripada dia tengah meletup dulu. Masa dengan Pony Canyon, dia kan recording artis, kumpulan KU2. So Kuman dengan Kumin ni, so memang kira dalam industri dia lagi awal pada saya lah. Tapi bila saya jumpa balik, dia dah slow down lah masa tu. Dia dah macam dah relax. Kan saya cakap jom lah kan kita buat balik. Sebab masa tu saya dengan Yasin, so macam saya rasa macam ada dia ni memang lagi meriah lah kan. Tapi dia macam dah tak ada self esteem tu. Dia macam dah rasa tak belong kat dalam industri. Was this at your peak when together with him dengan
Untuk permulaan saya tanpa senario, ni was the first lah. Right. Right. Bila saya cuba yakinkan dia, cakap jom kita try lah. Kan, boleh. Ya ke? Tapi sebab dia panggil saya Along kan, tapi Along dah peak sangat dah. Saya macam nak catch up balik kan. Tak payah, kau jangan risau. Kau nak catch up apa je kan, tak ada masalah, kita boleh ni. So saya suruh Yasin ruqyah sikit kat telinga dia sampai dia dah berbuih-buih tu. Okey. Baru lah dia cakap okay, alright, let's do it. And so that was the first lah. That was the first attempt lah. Masa tu saya tapi masa champion Yasin tak involve. Saya Arwah Bob dengan Sophie Jikan. Masa tu orang tak mungkin tak berapa kenal dia sebagai komedian lah. Dia yang perempuan tu? Yang perempuan tu? Bukan, itu Sofia. Ni Sophie. Kasih sengat. Okay. Okay, sorry bang, saya tak ada masa time tu bang. Yelah, awak ingat yang perempuan je. Jadi itu the first attempt lah. Right. And Alhamdulillah lah, saya rasa macam, sebab apa, dia pasal bila kita dah sinonim dengan satu kumpulan, macam dengan senario, tiba-tiba kita macam nak, macam mana nak cakap, is it the right word kalau saya cakap rebrand, kan, atau bergerak dengan brand baru lah. Brand ada dua jenis je. Yang brand yang bagus memang branded lah. Yang tak berapa bagus ni brand set. Ini kita risau. So dia trial and error, sama ada dia pergi atau tak pergi kan. So dia jadi satu benda yang rare. Rare ni pun dua kak. Kenapa pula saya belum cakap gini? Itulah dia. Rare ada dua. Saya ni macam abang saya Apik bang. Ya. Saya macam anticipate macam ni mesti nak buat lawak, ni mesti nak buat lawak. Bukan, dia bukan nak buat. Naturally dia keluar. Natural. Tak payah buat pun. So rare ni ada dua. Right. Macam tadilah, dia mesti ada pros and cons. Satu yang positif, satu yang negatif. Kalau rare yang positif ni kita tahu, hooray! Kan? Biasa kan? Positif. Positif. Semua suka. Ni mesti best ni. Dia yang tak best ni, yang negatif ni, rare yang tak best lah. Kalau boleh elakkan lah. Rare. Ni rare yang tak best lah. Rare. So everything ada pros and cons. Okay bang. Cerita pasal Rare bang. Ya. Masa abang tengah at your peak, nak cerita pasal sedap, memanglah sedap dekat atas. I do not know how it feels like, but obviously ada part Rare juga kan. Okay. Bukan hurry aja. Yalah. Macam orang cakap, every time the hurry mesti come with Rare juga. Ya betul. Tapi yang cerita hurry tak habis ni. Saya tengah sonok sangat ni nak cerita hurry ni. Hurry lah, kita hurry lah dulu. Itulah, saya nak. Diorang pun tengah seronok sangat ni. Betul. Tengah berguling-guling gelak ni. Jangan begini. Memanglah langgar tetap langgar. Benar tetap benar bang. Ya. Tapi awak macam nak langgar saya ni. Tak bang, pasal saya, awak betul-betul tak diorang kata muka. saya lembut sangat bang. Diorang cakap saya lembut sangat. Lembut? Maksud saya macam tak keras sangat dengan kata ni. Kenapa nak keras saya? Apa ni benar. Itulah bang. Saya kan ada konsultan yang datang jumpa. Tapi ni tempat jauh-jauh, tinggi-tinggi bukit. Tapi ini baru orang cakap the first peak lah. Right. Maksudnya baru nak build up kan. Yeah. Dan sepanjang tu lah, macam mana nak cakap sebab masa saya tinggalkan senario, saya baru terlibat dengan senario 3 filem. Lepas tu ada 2 lagi filem yang bukan dengan senario ketika itulah. So 5 filem. Okey, 5 filem ni kalau nak cakap kan, dia dah pergi ultimate, dia dah pergi yang the highest peak lah. Sebab daripada kalau orang cakap berlakon telemovie, berlakon teater, and then berlakon drama, ataupun sketsa pendek, sitcom. Can you share with us how berapa banyak telemovie yang mana masuk, berapa banyak movie yang mana masuk? Do you have that statistic? So far saya tak ada yang accurate lagi lah. To be precise saya tak tahulah. Tapi within timeline saya daripada tahun 94 tu sendiri, sampai sekarang tahun 2025 ni, saya kira baru lagi lah dalam industri. Baru 31 tahun lah. 31 tahun. Nak dibanding ada orang yang lagi lama. Betul. Kan? Betul. So betul. Basically apa yang saya nak cerita tadi tentang bila orang cakap dia pelakon teater, dia pelakon drama,
dia pelakon sitcom, dia pelakon telemovie. Tapi the ultimate is pelakon filem. Right. Orang panggil film star. Film star. Itu atas sebab tu saya nervous ni, abang pun tahu kan. Memang orang berdepan dengan abang for the first time memang akan nervous lah. Saya nampak dekat mata dia orang memang nampaknya. Saya kalau sekali memang dia, betul. Memang pancit tu semangat. Tapi memang betul. Sebab apa? Masa dulu bila saya tengok macam zaman-zaman 80-an tu, zaman-zaman komedi time tu lah, tengah peak. Contohlah saya bagi AR Badul lah, yang saya panggil Pak Tam lah kan. Bila first time saya jumpa dia, saya tak tahu nak cakap apa vibe tu aura tu kan. Macam dia macam lutut ni macam tak tahu nak pergi mana kan. Alat sulit pun dah pergi sampai kerongkong. Dia jejak halkum. Dia kalau orang sekarang cakap starstruck betul. Macam tu lah. Kalau Starbucks lain kan. Ni starstruck. Tak boleh nak cakap. Dia macam too good to believe tau. Macam kita tengok dia ni kat skrin besar. Lepas tu nak jumpa memang susah nak jumpa. Tapi bila dapat jumpa tu macam like jumpa bukan as a fans lagi, bekerja sama. Kan, berlakon sekali. So ketika kemuncak menjadi seorang pelakon filem tu, saya tertanya pada diri saya kan, ni dah maksimum sangat dah ni. Dah pergi pelakon filem dah kan. Memang tak ada perkataan what's next. Dia cuma tanya what's the next movie. Itu je. Kan. Sebab the best thing about business ni sendiri ialah repeat order lah. Betul. Sebab tu saya pernah jumpa seorang businessman lah. Saya cakap dengan dia, bos, rasa-rasa saya ni layak tak jadi businessman? Sebab saya dah cakap dengan dia, saya tak ada produk, because I am the self product kan. So saya cakap dia, kalau saya nak involve dengan business lah, tak kira lah showbiz ke apa kan, rasa sesuai tak? Dia cakap no, you're not a businessman. Dia cakap macam tu. Saya rasa offended. Saya, apa hal lu? Kau ingat aku tak belajar matematik ke? Aku tak tahu buat account ke? Kan, I mean, patutnya dia as a senior businessman bagilah satu kata-kata yang inspiring sikit. Macam kita buat dalam kita punya darkcast ni kan, walaupun paling dark sekali pun ada kata-kata yang kita nak cuba inspire. Mutiara kan? Kata yang kita kan? Saya tanya dia, saya macam saya rasa macam saya takkan saya nak diam je. Saya tanya dia, what makes you say that? I'm not a businessman. Don't you think I have what it takes? Kan? You are not a businessman. 2 kali dia cakap, sir. Saya hangin tu. Saya cakap, explain lah. Kan? Dia cakap, you are not a businessman. 3 kali dia sebut. 3 kali bang. You are not a businessman. Cause you are the business man. Betul. Saya masa tu daripada rasa nak lempang, dia rasa nak peluk. Cair sikit lah. Quite catchy lah. Tricky lah dia punya part tu. Maknanya kau bukan businessman, tapi kau tu adalah business. So dekat situ saya dapat rasakan lah sebenarnya, macam sebelumnya awak pernah tanya, macam how macam mana abang buat duit? How do you make money? How do you like earn for living kan? Itu dia value tau. It's about your value and your service, your talent. Dia like physically, dia bukan about baju ataupun apa-apa produk lah, tapi the thing, the criteria yang ada dalam you tu untuk di business kan. So bila saya rasa dah macam, bila dah masuk jadi seorang pelakon filem, as a film star, saya rasa macam it's big lah. It's big. Because yelah, bila kadang-kadang, sebab of course there's always a first time for everything. Mesti ada kali pertama. Tak kira lah you nervous ke apa sekalipun. Tapi saya dapat rasakan ini makin lama ni akan jadi lagi berat ni. Of course, so abang ada firasat tu. Saya ada firasat tu, abang rasa macam tapi dalam masa yang sama saya cuba pujuk hati saya pula dari segi penjanaan. It's good for the business. Maksudnya saya akan upgrading lah. Setiap kali tu saya akan upgrade.
So mungkin tapi saya tak pernah terfikirlah kata satu hari saya akan nominated like dia tak sampai ke situ. Dia lebih fikir pasal chances untuk berlakon, and then like apa benefit yang saya dapat, kan, lebih daripada penjanaan lah. I mean the economy itself lah. So financially saya rasa macam saya dah boleh plan macam-macam benda lah. And mungkin satu hari, who knows, saya boleh ada filem saya sendiri. Maksudnya saya yang direct, my own brand, my own movie. Tapi saya nak cakap, kalau dalam filem ni, saya kata kalau orang cakap Safu Apek memang bila dia punya peak time filem tu memang dia peak. Saya rasa saya tak cukup hebat kalau nak bandingkan dengan Allah Ya Ta'ala Ramli tu. Kuman dia pun saya tak dapat. Dia versatile sangat. Kita tak apa, kita tolak tepi yang tu. Itu luxury sangat. Saya rasa yang paling hebat ketika zaman saya, antara pelakon-pelakon filem yang jodol filem guna nama dia, saya tak dapat lagi. Belum ada lagi cerita Si Apek contohnya kan, tak ada. Tak ada lagi Saiful ke apa, tak ada. Abang ni cakap macam Netflix dah berbual dengan abang tapi ada 2 orang. Saya nak share ni. Ada 2 orang dalam Malaysia yang dapat sampai tahap tu. A.R. Badul dengan arwah Mr. Oz. Diorang ada filem nama diorang. Betul. Tuan Badul, Panglima Badul, Si Badul. Macam Oz pun ada juga, Mr. Oz. So saya rasa memang diorang ni gempak ni. Kalau korang rasa Saiful Apek gempak, korang tak tahu lagi ni dia manusia yang ada filem tapi nama diorang. Saya rasa tak ramai orang tahu kot. Tak ramai orang tahu. So perjalanan saya dalam 31 tahun tu, mungkin kalau kira-kira statistik tu mungkin lebih daripada 70 movie lah. Dan saya ingat ada satu momen tahun 2003, saya berlakon sampai 11 filem satu tahun. Itu macam memang tak masuk akal. Maknanya kau ni kerja tak ada lain. Kerja kau makan, minum, pergi tandas, tidur, shooting. The industry really I was at the right time. The right opportunity at the right time. Sebab tu bila saya fikir kalau sekarang mungkin tak. Because sekarang ni kita dah bersaing dengan digital. So yang sebelum tu pun mungkin saya tak lagi. Tapi macam mana saya nak cakap, that nak menjadi seorang yang hebat ni, mungkin saya rasa dia tak semudah menjadi seseorang yang fenomenal. So it was phenomenal. Sebab apa saya dalam setahun tu 11 filem. Sebab selalu biasanya bila bulan Ramadan saya akan ambil cuti. Jadi kalau Ramadan saya tak ambil cuti, maknanya 12 filem setahun. Jadi itu antara peak yang saya rasa macam bila pergi road tour, dia macam kita buat road tour kat panggung wayang. Dulu memang ada tau promosi road tour, pergi panggung wayang, meet and greet the fans apa semua. So dulu kan ada poster-poster macam now showing, coming soon and so on kan. So masa tu bila saya buat road tour tu, bos cakap okay sign ini now showing, okay yang tengah tayang lah. Saya pun sign lah. Okay sekejap dia buka lagi yang sana, yang coming soon tu. Semua filem saya juga. Too bad bang. Just in case kalau you sibuk sangat, you sign siap-siap sampai tahap tu. And ada dalam 1 bulan tu tayang 4 filem saya sekali. 4 filem yang sampai kadang orang masuk tak tahu tajuk kan. Saya nak tengok cerita Apek, mana satu? Ada 4, mana satu best? 4 best. Bang, saya sekarang tak heran bang, pasal you are the business at that peak at that time. Tapi bang, 1 tahun 11 job, 1 month each. Burn out, dia penat bang. Saya nak cakap burn out dengan penat. Bang. Penat nak jadi dia. How do you handle that? Itu lah cakap, it's the team that makes a dream. Saya tak boleh buat seorang. Saya rasa impossible. Siapa-siapa pun boleh buat seorang-seorang benda tu. Of course saya ada yang assist saya, yang manage jadual saya. Everything lah. Everything is taken care. Is taken care of. And saya cuma lebih fokus pada on creative side lah. Maksudnya on saya punya performance lah.
Of course memang penat tu, memang penat lah. Kalau cerita pasal filem ni, katalah saya dah 30 tahun dalam industri, kan, 30 tahun dalam industri, yang betul-betul saya syuting saya rasa 10 tahun je. Yang 20 tahun tu menunggu. So proses of shooting ni sebenarnya dia banyak menunggu. Menunggu bukan menunggu apa, maksudnya menunggu nak siapkan set tu, kadang-kadang makeup, and then kadang-kadang cuaca, faktor cuaca, and then technical kadang-kadang problem, and kadang-kadang set tu sendiri, wardrobe ke kostum atau apa saja. So proses shooting ni sebenarnya boleh katakan 1/3 yang betul-betul shooting, solid shooting tu. Tapi yang lagi 2/3 tu memang menunggu je. So pada saya lah kan, sebenarnya hanya orang-orang yang betul-betul ada extra passion ataupun extra sabar je yang boleh fit in ataupun belong dalam shooting ni. Because kalau kita nak cerita pasal berlakon ni, saya rasa ramai orang yang have that ability atau sedikit pun talent tu ada. Tapi to have that passion, untuk kesabaran tu, saya rasa tak semua orang ada kesabaran tu lah. And lagi satu, kita bekerja yang melibatkan dengan barang-barang teknikal lah. Macam lampu, sound, kamera. So dia sebenarnya rumit tu bukan pada berlakon tu sendiri. Rumit tu sendiri pada benda-benda teknikal. Benda-benda yang teknikal itu sebenarnya rumit. Kadang-kadang, bang, saya boleh berlakon lah, saya pandai berlakon lah, abang tolong recommend saya. Lalu lalang pun tak apalah. Dah kalau kau nak lalu lalang, tak payah aku recommend, kau lalu je lah. So sebenarnya dia tak semudah yang macam orang sangka, like masuk filem ni boleh recommend, boleh tarik-tariknya. Tak. It was never that lah. So bila saya dah sampai tahap sampai dah filem demi filem kan, and saya rasa macam sebenarnya ada, tak tahu lah saya nak cakap kan, memang seronok tu memang seronok lah kan. I mean the best part is we create a big circle yang ramai fans, sampai orang cakap, Saiful Apek ni kalau kau nak tengok kat TV kau tak jumpa, kau nak tengok kat panggung. Dululah. Dulu memang orang suka pergi kaki pergi panggung. Sekarang je lain. Orang dulu orang tengok kat panggung, sekarang tengok kat punggung kan. Tu panggung versus punggung. Itu dark cast yang satu itu lagi. Itu dark cast yang kita nak cerita sebenarnya. Yes. So sebenarnya dia punya build up tu agak struggle lah sebenarnya. Memang happy moment. Tapi tak dinafikan banyak selain daripada part-part yang best and achievement yang sangat membanggakan. And sebenarnya at the same time dia membuatkan saya bukan saya yang menjarakkan diri, tapi ada mereka-mereka yang rasa insecure menjauhkan diri. Cakap balik-balik filem dia, padahal aku ni hero dulu. So saya pun tak sangka sebenarnya kemurahan rezeki saya tu membuatkan kawan-kawan jadi jauh. Yang rasa insecure lah, bukan semua. Yang rasa insecure, kenapa balik-balik panggil dia ni, balik-balik dia ni, balik-balik mangkuk ni kan. So at the same time saya rasa macam aku nak buat apa tak, aku nak kena stop. You know, like you can't make everybody happy. Tapi yang sedih is because diorang ni kawan-kawan kan, sahabat-sahabat kan. Sahabat-sahabat yang pernah bersama-sama, yang rasa macam alah, ini bak rezeki kot kan. Bukan aku pergi menyembah kat producer, tolonglah ambil aku, jangan ambil dia ni. You know, tak, kenapa kau nak rasa macam tu kan? Ini soal rezeki. So saya rasa the best part tu yalah, of course, like saya rasa macam senangnya bekerja setiap kali dengan orang yang baru. Tak kira lah heroin ke atau sparring partner kan, rasa senang. Lepas tu directors ke producers pun senang sangat. Saya senang sangat bekerja dengan diorang. And ada je repeat orders. And then diorang pun banyak bagi kelonggaran kat saya, like macam, abang, kadang-kadang ramai orang tanya, bang, setiap filem abang tu is it scripted or you like ad hoc?
Just ad-lib. I mean you improvise ke ataupun dia orang panggil perkataan tu ad-lib kan. Ad-lib, You improvise spontaneously or how? Tapi itulah saya cakap, macam diorang ni, saya pun kadang-kadang tak jangka tau. Saya suka buat trial and error. Kadang-kadang macam memandai-mandai pun dia jugalah kan. Tapi setiap kali benda yang saya memandai-mandai tu, saya improvise sikit lah. Of course it's scripted. Kita kena ambil skrip tu as reference lah. Tapi saya tak sangka setiap kali bila movie tu siap, bila saya tengok ini bukan yang saya improvise ke. Right. So the original punya dah macam dah tak ada. So I learn from that. Maksudnya every moment tu saya akan gamble lah. Sebab saya rasa macam banyak barang jadi ni. Setiap kali bila saya buat, tengok dia orang ambil. Ada memang tak dapat nafikan, ada juga yang tak boleh lah. Mungkin terlalu obvious sangat atau terlalu ekstrim ke kan. Tapi kebanyakan kalau korang tengok dalam filem tu yang kalau korang rasa macam contoh dalam Jutawan Fakir, contoh lah dia punya skrip tu bertindak mengikut arahan, itu je. Tapi saya punya delivery like bertindak mengikut arahan. I mean the way you deliver tu, dia jadi konsisten. Dan saya tak sangka sampai sekarang orang ingat benda tu. Like macam that become a meme sebelum meme keluar. Sebab lagi tu I macam masa saya melakukan watak tu, saya sendiri tak pernah fikir yang like 20 years to come, 30 years to come, diorang masih ingat. Like it's a signature, it's a trademark. It's something that I create yang orang remember, orang akan ingat benda tu. Betul bang. Bang, guys, macam korang, aku pun duduk sini terpegun dengan cerita-cerita yang Abang Saiful Apik sharekan dengan kita. There's a lot of exclusive, there's a lot of things yang mungkin korang dah dengar. Sampai bang, kita cakap langgar tetap langgar, benar tetap benar. Pasal benar tadi bang, kita terlanggar timing bang. Tak apa, okay. Jadi InsyaAllah we are going to dive more into this topic. Tadi abang cakap pasal benda positif. Tadi hurray kan? Itu hurray. Yang harian ni saya nak pasal tak best lah kan. Kita nama Dark Cast. We want to bring our viewers, our para penonton dan pendengar in this journey. We hope that you guys can listen to us carefully. Kalau boleh dengan hati terbuka lah bang bulan Ramadan ni. Betul. Alright guys, I'll see you guys soon. My name is Sir Bevel Podcast. Kita jumpa selepas ni. Yes, setiri.